Jom lalu security nak masuk stadium World Cup dengan aku. Tinggi gila Mamat ni. Tapi dia punya outfit sangat menarik lah. Oh ni pun menarik. Ramai ni. Hello Malaysia, mana mereka di sini. Hari ni kita nak tengok USA menentang Bosnia dalam perlawanan kalah mati. Dan ni tiket dia. Security dia dekat depan sana. Kalau nak korang nak masuk stadium kena bawa pad clear macam ni. Korang tak boleh bawa tripod, korang tak boleh bawa payung, benda-benda yang boleh halang orang lain. Rokok dengan vape boleh bawa, tapi tak boleh guna lah dalam stadium. Kita kena lalu yang scanner ni. Macam ni. Sekarang kita akan lalu security dia yang ni. Kita dah ada tiket. Tiket dia macam ni. Dalam app je. Pakai, lepas tu kita akan scan je dekat sini. Jadi dia scan macam tu je. Lepas tu kita dah boleh masuk. Settle. Ni stadium dia macam ni. Untuk siapa yang tahu, itulah lambang Levi Stadium yang tertutup tu. Itu je korang. InsyaAllah macam selalu pesan, jangan tunggu sempurna. Kita hanya perlu muda. Assalamualaikum.